Ni luar biasa sikit, jarang-jarang jumpa. Tracer V2 40,800 sahaja. Condition handsome. Handsome. Ni jarang timbul tau bang. Sebab Tracer V2 kadang-kadang orang tak nak jual. Sebab apa? Sedap pakai. Tak banyak ragam, engine cukup power. Best lah pakai Tracer V2 ni. Dah ada quick shifter up and down. Quick shifter up sahaja. Down tak ada. Down kat V3 baru ada. Yang ini motor tak silap saya tahun 2020. Tayar depan belakang tebal lagi 80%, boleh kata tebal. Macam baru. Okay, crash bar dah ada, crash bar cantik. Dah persen memang ada lah. Tracer memang ada dah persen. Bang, ni apa bang? Twing. Boleh tengok muka sendiri bang. Kamera dashcam depan belakang dah ada. Phone holder ada. Ni caji pun dah ada. Caji Cigi. Caji tu yang minum. Cinggi pun cinggi lah. Okay. Minat Roger? Tracer V3 pun ada. Yang ini 47 tak salah saya. Yang ini offer sikit murah-murah. Minat Roger? Yang ini bapak gajah dengan anak gajah sikit. Sisi sama dua-dua. Ini lebih 50. 1250. Ini adalah Component 1200. Ini handsome. Sebab apa dia handsome? Sebab dia punya engine. Component ni engine dia best. Torque cukup tinggi, power cukup kuat, pakai hydraulic clutch, pakai Brembo, jajan, tayar depan belakang tebal. Sidebox ada original BMW. Nombor plate cantik, top box Hepco Baker. Exhaust dah siap original Gianillo tak silap saya exhaust ni. Tak, Aero. Yang betul dia sidebox dia Aprilia bukan BMW. Saya tersasul pandang sebelah tadi. Aprilia Original Component 1200. Aku tak tahulah aku makan apa petang ni. Ini adalah di antara motor 1200cc yang paling murah ada dalam market. Sebab apa? Sebab kita nak jual murah, takkan jual mahal. Okay, motor ni tahun 2013, register 2014 kita jual 25,800. Tidak, 24,800. Handsome, murah, laju, sedap, seronok. Package. Tapi nak bagi tahu sikit, walaupun dia dah biasa, kita bagi dia luar biasa sikit. Bang tengok bang ini harga asal dia 112,800. Okay, 112,800. Harga dia paling latest, saya tanya bos lah, berapa harga dia offer? Ya bos, berapa nak offer bos? Boleh? Bos kata 109,800. Minat cepat 109,800 daripada harga asal dia yang hari tu kita buat video banyak-banyak tu. Sekarang tinggal 109. Bukan tak laku, tapi nak bagi anda lebih dapat banyak offer. Berminat Roger. Seterusnya kita nak cerita pasal Tracer. Datang siap ada sidebox. Dah siap ada sekali dengan exhaust Akrapovic slip on. Sangat comel, sangat cantik, bunyi pun sangat merdu. Lalu je orang pandang. Nak apa lagi? Motor ni kita nak jual murah. Berapa harga Amir? Amir bagi harga 52,800. Kalau salah maka dia. Kalau minat Roger saya, tapi kalau salah maka dia. Motor ni ada sebiji, warna merah, cantik. Kalau berminat, tolong warna merah ni orang kata. Dia kata lah. Saya tak kata, saya tak tahu. Tapi kalau berminat, warna ni yang saya tahu sangat-sangat jarang muncul dalam market. Orang nak pakai warna merah tak nak jual. Dia warna susah dapat, merah dengan putih. Orang nak pakai tak nak jual. Kalau berminat 52,800, Roger saya terus deposit boleh buat serendah sekian. Jadi untuk motor-motor unta yang kita dah review tu, mana satu motor unta yang anda rasa sangat berbaloi untuk anda guna? Anda nak cari harga ke? Anda nak cari tahan ke? Anda nak cari laju ke? Anda nak cari selesa ke? Anda nak cari status ke? Kalau berminat untuk mana-mana model yang saya cerita tadi, tolong WhatsApp saya terus. Nama saya Adib. Saya ada di TM Motor World HQ di Kapar, Kelang. Kalau anda nak cari motor, nak jual motor ataupun nak trade in dengan apa-apa juga jenis motor, daripada Y15 nak pergi kepada BMW GSA 1200, tak ada masalah. Kita boleh adjust sampai jadi. Okay? Cari saya di TM Motor World. Thank you. Ciao.